Ramai yang nak simpan RM100,000, tapi realitinya RM1,000 pun tak ada dekat dalam akaun. Berdasarkan daripada data KWSP, lebih 50% rakyat Malaysia sebenarnya tiada simpanan even RM1,000 pun. Sedih guys. Saya sendiri pun pernah berada di situasi tersebut. Nak buat macam mana kan? Gaji masuk, belum sampai hujung bulan lagi dah tinggal RM50. Lepas tu orang kata suruh menyimpan. Biar betul. Kenapa benda ni boleh berlaku tau? Ini adalah disebabkan oleh cash flow kita yang negatif. Duit yang kita dapat, kita tak record setiap perbelanjaan bulanan kita. Bila kita tak record berapa perbelanjaan bulanan kita, maka kita tak tahu sebenarnya cash flow kita ni ada baki yang positif ataupun sebenarnya memang tiap-tiap bulan negatif. Lagi-lagi orang yang menggunakan kredit card, swipe tak sedar sebenarnya dia telah menggunakan duit masa depan dia. Ini menjadikan makin lama kita makin sesak. Bila berlaku masalah ni, apa solusi yang saya buat adalah saya tambah pendapatan. Bila saya tambah pendapatan secara part time, barulah saya ada lebihan duit untuk saya mula menyimpan. Zaman sekarang ni macam-macam bisnes ada. Kita boleh start bisnes secara part time yang modalnya bawah RM100 pun ada. Kita tak payah simpan stok, boleh buat secara santai-santai, dan paling best tiap-tiap bulan income tu masuk. Macam gaji guys. Saya akan tunjukkan caranya pada malam ni. Saya ada buat sesi penerangan secara online di webinar. Anda boleh klik saja di bio saya akan terangkan secara percuma saja. Better klik sekarang sebab ianya percuma untuk 200 orang sahaja.